Kita lain guide sementara pula. Siapa awak nak review SIDV? SIDV kat rumah. Nanti saya buat review SIDV. Sakit apa? Denggi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa rahsia terbesar kanda? Umur dia. Itu rahsia terbesar dia. Siapa ada? Itu je yang ada. Bila lagi abang boleh keluar hospital? Dah 2-3 hari dah saya keluar. Ya Allah. Nampak kurus tak? Belanja bunyi ZX. Nanti sekejap lagi saya belanja bunyi ZX. Ni saya baru ambil je semalam. Ni ZX 25R 250cc je. Saja nak berkawan dengan Luqman Musa. Lek, kau nak pergi office. Buat gapo mari sini? Tu baru lagi. Oh, dia spoiler kereta macam mana? Spoiler kereta apa? Spoiler Supra tu. Kita buat sendiri je spoiler tu. Maksudnya ya dah nak macam mana dah kita spoiler tu patah tu kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. So kita buat balik lah. Sebab spoiler tu memang kita custom sendiri. Jadi dekat bengkel kita pun kita custom sendiri. So tak ada masalah sangat lah. Bukan kita order barang, kita order spoiler tu. Spoiler next content mana boleh beritahu. Motor putih tu je nama apa? BMW. Saya nak buat tempat ni sebenarnya malam. Tempat-tempat chill, lepak gitu lah. Itu saya punya plan lah. Mula-mula bagi jadi M. Tapi rasa macam susah buat dengan motor lah. Nanti malam ada konten ke? Tak ada. Malam ni tak ada. Buat tempat motor je. Buat tu lah. Kalau tak ada je budak ZX ni 2, 3, 4 biji motor. Cuma malam ni ada yang demam. So tak ada lah. Tiga motor tu motor saya ke? Ya. Saya select dah kau batch 2. Saya dah select, cuma saya tak message lagi. Saya dah pilih beberapa orang tapi saya tak message lagi. InsyaAllah esok saya message. Tanpa sayap cintamu. Baik, siapkan driver kau. Kita boleh bawa kereta lagi. Nanti tengok motor Luqman. Meh, tengok motor mu, Meh. Tak payah. Limited. Tak payah lagi, Tengok, Meh. Tak payah. Nanti hari 3. Smart motor, terima kasih. Ada intern ke? Tak ada. Tak
saya rasa nak start balik garage sebenarnya. Saya nak fokuskan kepada kereta, siapa yang minat jadi M, siapa yang minat supercar, siapa yang minat konti, siapa yang minat motor. Nak start balik garage tu. Cuma itu lah, nak kena cari momentum, cari motivation je untuk buat balik. Tak lama sangat tinggal garage kan. ZX10 tu hak bukan ZX10 tu ZX25 R. Ni ZX25. Kalau siapa yang ada barang karbon ready untuk ZX25 boleh DM saya, okey. Saya memang cari barang karbon, kepala karbon. Kepala karbon apa lagi fairing dah dapat. Batch 2 nanti 4 orang juga. Awak kena tunggu. InsyaAllah minggu depan dah masuk untuk batch 2. Saya akan message secepat mungkin. Siapa-siapa yang apply untuk batch 2, saya harap korang boleh tengok DM. Sebab saya akan DM paling lewat esok. Selewat-lewatnya esok saya akan DM. Adakah awak berjaya atau tidak. Review 3 motor tu. Air mana? Okay. Ya. Right. So ni ZX25R Kawasaki. Ni BMW S1000 RR M package. Tu dah ganti pandai kali lah. Ini yang saya selalu bawa Ni siap stiker AI Team. So macam kau boleh nampak stiker AI Team. Itu je lah. Tak boleh nak review panjang-panjang, kita tak kerti sangat tak. Nak repot situ boleh kau dekat dah ni. Okay, untuk orang tanya batch 2 boleh apply ke non-Muslim. Okay, awak apply lah. Saya tak ada masalah pun untuk batch 2 ni. Cuma tu lah, tak ada saya kata saya ambil non-Muslim. Kalau awak, even awak non-Muslim dan awak capable, berbakat dan saya rasa sesuai untuk masuk ke sini, saya akan ambil. Tak gitu. Best dah kau, best dah. Masuk dapat apa bang? Dapat penampar. Masuk tu ping. Dia kena bunyi. Nampak tu mesti bunyi ping. Bila ride MotoGP, ride MotoGP jom. 26 Oktober. Bulan ni 26 bulan 10 bulan ni Tali baru nak follow ni. Mantap. Balik dah sihat ke? Sihat dah, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang mendoakan saya. Terima kasih. Saya tak sempat nak reply semua, tapi apa pun thank you so much. Kau ramai pula Kita kuat live sini. Sayap cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah live jap. Tengah live. Oh, mai ambil gambar tu. Mai pergi ambil gambar tu mai. Tengah live. Ya, nak ambil gambar. Tunjuk untuk warga weh. Gambar tutup agak. Okeylah.
Apa ni? Hai, bila masuk lah.